merealisasikan impian aku untuk tahun ni sahaja, untuk habiskan tahun ni, aku nak tahu tips macam mana untuk Pak, okey, kau tanya orang yang tepat. Dia pasal aku favorite partnership kan, aku tak tahulah. Yang aku tahu cara untuk mendapatkan lelaki. Aku untuk match 3 ni aku nak partner dengan dia. Apa tips yang kau ada untuk bagi aku? Kau pernah partner dengan dia kan? Dengan Kanda ke? Oh, Kanda je lah ni. Betul. Dengan Kanda ni kita kena, Kanda ni dia seorang lelaki yang suka dikejar. Oh my god guys, tiba-tiba Kanda ada dekat belakang Aslah. Aslah rasa inilah first step yang Aslah kena buat untuk bersama dengan Kanda. Kanda! Aku kan 3. Ya! Syami ni surat kau satu. Ada cium. Ada cium. Kau suka tak? Ada cium-cium kau suka tak? Kau please baca yang cium-cium dulu. Semoga kita dapat endkan tahun ini bersama ya, Habibir. Habibirku. Okey, ini permintaan dia. Mungkin akan kau tunaikan. Okey. Saya tak suka yang ni. Okay. Macam mana kau boleh tahu siapa? Saya rasa memang dia je. Dia selalu aim daripada awal sampai akhir sini. Saya tak nak. Tolong lah. Saya tak nak tolong lah. Hai, Assalamualaikum, selamat datang ke channel aku Raskakan. Yes, kau tengok apa kita nak buat hari ni? Apa yang saya nak buat hari ni kau pasal dah? Aslah ni duk kejar saya. Sampai saya rasa betul-betul rasa tak selesa sekali. Saya tak tahu cara masa saya nak lari. Saya dah bagi alasan. Saya nak cakap, saya dah cakap tak nak. Saya cakap tak nak. Kan sampai saya nak tampar muka dia. Takkan sampai saya nak pukul dagu dia. Saya dah cakap tak nak. Saya tak tahu nak buat apa. Jangan sampai saya kangkang pula tu demi Islam. Takkan saya nak buat nasi kangkang, nak buat bomoh, nak buat benda-benda dengan kurafat untuk bagi dia tak nak dekat saya. Sebab sekarang ni dia partnership dah tak lama dah ni. Apa yang saya patut buat? Benda-benda macam ni saya rasa saya perlu tanya orang yang rapat dengan dia. Siapa je yang rapat dengan dia sekarang ni? Bob Slay, Sophie, Rina. Aku tanya dia, Harry pun rapat je dengan dia. Dekat Bella. Tapi nak buat macam mana? Aku pasti kena tanya diorang apa benda cara dia yang sepatutnya aku belah daripada Aslah. Aku dah tak nak dengan dia. Dia bagus, tapi aku tak boleh. Memang betul-betul tak boleh. Tak kira, jom kita pergi minta tolong diorang. Sekarang ni kakak, nak tanya kakak, bagi saya tip cara-cara saya nak lari daripada Aslah. Akak kan geng-geng Pop Slay Presiden. Aku manager lah. Dia fikir pasal-pasal. Aku manager. Okay, kenapa? Akak kan rapat dengan Aslah. Aslah ni 24 jam ikut bontot saya ke sana ke sini, ke sana ke sini. Bukan tak ada, sekarang tak ada. Akak. Okay. Maksudnya itu perumpamaan, peribahasa. Sekarang ni macam mana cara saya nak hindar daripada Aslah, untuk jauhi daripada Aslah, untuk tak nak Aslah ikut saya, jauhi daripada saya, takkan berpartner dengan saya. Macam mana cara dia kak? Abang, bila masa aku nampak Aslah ikut kau, mana ada? Kau ni pasal dia. Kau yang gila bayang. Kau gila bayang sebenarnya. Betul kakak. Betul. Sekarang ni akak rapat dengan Aslah. Macam mana cara untuk saya macam buat dia tak suka saya? Kau seorang dia tak suka dia rapat dengan kau. Saya tak suka. Okay, aku bagi tips Okay, tips dia satu, kau kena rapat dengan kawan-kawan sekeliling dia, iaitu Aisyah, Rina, Sophie. Confirm dia akan tak rapat dengan kau sebab kau macam merampas. Sejak bila Sophie ni rapat dengan Aslah? Saya pelik ni kena sejak bila dia Sophie rapat dengan Aslah. Ya ke? Bukan ada scene tu. Biarlah, apa yang boleh. Saya tak boleh. Saya tak suka Sophie rapat dengan Aslah. Kenapa pula? Sophie rapat dengan saya je saya suka. Oh, iya ke? Saya tak suka. Saya tak suka Pop Slay, tak suka Aslah, tak suka Sophie. Sophie dah nampak Aslah. Kau yang tak ada pendirian sebenarnya. Apa yang kau nak sebenarnya dalam konten kau ni? Saya nak. Apa yang kau nak dalam konten kau? Cuba kau beritahu aku. Sekejap. Apa yang Okey, saya nak akak beritahu saya. Ni satu benda. Apa benda satu cara untuk saya hindari daripada Aslah? Selain daripada nasi kangkang, bomoh, semua benda tu. jangan. Syirik, kurafat.
Tani syiriknya. Buat istiqarah. Betul lah kalau nak guna bomong, kita solat lah. Jangan guna bomong. Tapi istiqarah tu untuk orang yang nak pilih isteri ke apa ke? Kau jangan benci sangat. Mana tahu one day Asla jadi isteri kau macam mana. Kata Iman kata tak boleh. Kau tahu tak? Kau tahu tak? Kalau kau lalu kan gini kan, pasal Asla bisa kau main. Tak tahu. Nanti dia ke? Mana dia? Kakak ni dia. Sebab sini kadang-kadang. Asla. Mana nak masuk kontak Asal lepas. Apa dia kamu kata apa? Aduh, kakak ni betul-betul nak menyatukan lah. Asla. Asla. Tak ada. Harzan. Asla. Asal tu. Podcast, dia tengah buat podcast. Okay, jom kakak. Asla. Sini Asla. Asla, sini kejap. Bukan time-time ni nak suruh peluknya. Tengok aku dah pujuk Asla supaya tak rapat dengan kau. Okay, dia contoh macam ni Okay, contoh kan. Kanda lalu. Kanda, okay, sana. Okay, kanda lalu. Tu daripada sana kanda. Okay, 1, 2, 3. Okay, kanda lalu. Apa yang Kak ajar ni? Apa yang Kak ajar ni? Bukan aku ajar. Tak, memang nak cara Asla macam tu. So memang Asla tak boleh nak jauh dengan kau, faham tak? Asla memang nak pilih kanda. Tapi Asla rasa kan kalau kita partner kan, dia macam lagi wow, habis wow dan lagi menarik. Oh. Contohnya susah lah nak tongkat belah sini macam jauh sangat. Kakak akak dengan Asla lebih kurang lah. Kakak. Sabar. Kanda nak lari mana? Allah bila topi. Lagi. Kanda pakai kat Asla topi jap. Kalau tertenek tu geram. Serabut Budak-budak Boxley ni pemput. Boxley ni. Kanda, tengok Asla. Kita Rina kalau kita Rina. Suka ada. Macam mana nak jauhkan daripada Asla? Rina je tahu. Rina ada cara. Okay, macam mana? Jom kita cari tempat yang privacy. Okay, jom. Privacy. Parent. Tidak apa benda. Itu privacy saya. Kanda kan suka. Kau aneh-aneh kau ni. Tak nak. Owner Popsley. Kau ni bagian apa? Dalam Popsley? Kau benda kau ni. Kenapa Rina gimana? Tadi kan cakap tempat private. Tadi. Kau jangan gelak-gelak Adam Sekarang ni aku ada tugas yang genting. Siapa je tak sini? Kau duduk tolong-tolong Asla untuk rapat dengan aku. Sekarang ni aku nak tanya kau macam mana cara untuk aku hindar daripada Asla. Aku tak nak berpartner dengan Asla. Kanda kan apa yang Kanda rasa tak baik untuk Kanda sebenarnya baik. Kanda faham tak? Maksud yang baik untuk Kanda adalah benda yang tak baik. Apa yang Kanda tak nak tu rupanya adalah yang terbaik. Okey, benda yang Kanda nak maksudnya yang tak terbaik untuk Kanda. Yang macam Kanda nak Rina kan. Mungkin Rina tak terbaik untuk Kanda. Kenapa faham tak kat situ? Sumpah. Kanda aturan Allah ni lagi cantik daripada apa yang kita nak. Ustaz bila kau pandai kuat macam ni? Lepas dengar Ustaz berceramah. Lepas dengar Ustaz berceramah. Lepas dengar Ustaz berceramah, Rina rasa Rina nak ambil kot slot yang kosong tu. Tak payah. Kenapa? Tak boleh. Aku pun dah menunaikan ibadah. Ya, nanti kau pergilah net. Okey, boleh. Sekarang ni kau tolong aku. Aku nak jauh daripada Asla. Aku tak nak berbual dengan Asla. Asla tu orang panggil apa? Terlampau rajin untuk aku. Aku suka orang yang pemalas. Faham tak? Bila pemalas tu terasa kat sini? Tak ada, bukan pemalas. Maksudnya macam orang lain. Tak boleh lah. Kerana dengan Asla tu tak matching. Kau pula satu-satukan aku dengan Asla. Aku tak nak. Sebab aku nak tengok kawan aku bahagia. Apa kan dia tu? Kawan kau Rina bahagia. nak kawan Rina bahagia dengan lelaki pilihan dia. Walaupun benda tu menyakitkan Rina. Itu yang Gerang. Kalau kau dah cakap macam tu, aku tak boleh nak buat apa-apa. Tapi memang aku dah tak nak Asla. Kau Tak nak buat Asla. macam mana. Mak aku akan malam ni aku buat ritual. Aku akan cuba jampi-jampi. Jampi apa? Supaya Asla jauh daripada Supaya kau? Asla jauh daripada aku. Dan Alif, Irfan dengan Bella Sri takkan satukan aku dengan Asla. Itu janji aku kat korang. Jampi. Terbaik Kerana syirik. Tak kisah Apa kata syirik. Kanda jumpa Ustaz tu biar dia doa-doa? Tapi kalau kau dah cakap macam tu, aku tak boleh terima apa yang kau cakap. Apa benda kau ni? Tak boleh terima yang mana? Aku tak terima kau cakap supaya Yang mana? Asla Banyak dia Asla untuk aku tak terima. Takkan nak kata Kanda untuk Rina pula. Aku tak cakap ni kan aku tengah bercakap yang Popsley, Sophie semua benda dengan Akak Bella semua benda. Sophie cakap apa? Asla kan Popsley. Lepas tu aku Kita dah kena siapa? Aweti. tak nak, aku tak suka. Ambil je lah Asla. Asla. Ambil je lah Rina.
Kena Dayus. Tolong saya ada kat sini lah. Tolong Dayus tak Dayus. Habis tu kalau kau buat apa? Dayah. Apa? Daus. Perempuan tak apalah. Perempuan tak apalah apa? Sakit perempuan dia macam sakit manja-manja. Masalahnya kau bagi-bagi aku macam tu. Sorry. Pandai pula minta maaf. Sekarang ni kau yang paling lama dengan Aslah. Betul. Sekarang kau tolong aku jauhi macam mana cara untuk aku jauh daripada Aslah. Dia duduk push aku ni, aku takut aku berpartner dengan dia ni. Tolong lah. Satu je. Tapi kau kat arah macam tulis surat, kau tulis nama Aslah gitu. Macam mana kau Mana ni? kau tahu nama Aslah aku tulis? Alah, macam kau tak tahu tulisan kau macam mana. Satu je cara dia. Apa dia? Kalau kau nak jauh daripada Aslah, kau kena release. Selagi kau tak release, kau masih perform, memang susah peluang kau. Aku akan release. Aslah akan tetap melekat Okey, dengan kau. aku akan cuba untuk release selepas aku dapat Superstar tahun 2025. Aku minta release. Kalau dapat Superstar mana boleh release? Tak boleh release pula kan? Apa? Habis tu Aiman nak Superstar? Nak, tapi kan kena release. Superstar susah. Boleh. Kanda perform bila. Hari Sofi percaya hari dia dapat Superstar. Ramai gila orang ship aku dengan dia. Cik siapa? Sofi ni. Sorry, tak minat. Sorry. Sebab kau kena faham, dalam hati aku Syafi. Syafi, Sofi, Yeah. Syami yang selalu ada dengan aku, yang selalu ada susah tenang dengan aku. Sofi, Syami, dengan ada orang edit pula tu, Sofi bisik-bisik ke telinga aku. Romantik sangat. Dapat pula Tak, pada ikutkan Jauh. reality tak jauh je. Dalam kamera Tapi aku selesa. dalam kamera je nampak jadi Aku dekat. selesa je. Aku selesa. Kau pun kau Aku cakap aku selesa. Ya. Sofi pun selesa. Ya. Aku nak minta tolong kau boleh? Minta sama Sofi lah. Kau ada tak cara-cara macam mana aku nak jauh daripada Aslah? Tak, aku kan pop slay. Aku support dia. Pop slay ke kroni? Pop slay. Kau tunggu aku layan kau macam kau tahu layan tak layan dengan kau. Layan terpaksa je ke selama Okay, ni? kita orang layan terpaksa. Lepas ni kita buat layan terpaksa. Syami macam tak layan terpaksa pun selama ni. Lepas ni kita akan layan kroni, akan layan dia terpaksa lah. Syami tak akan layan Sofi terpaksa. Akan terpaksa Dia akan layan Kau Sofi. tunggu apa akan jadi kat lepas ni punya konten. Sebabkan benda tu aku dah berjauhan dengan Sofi. Sebab dengan aku bisik-bisik. Adalah. Nanti kau akan tahulah kenapa aku boleh berjauhan dengan Sofi. Ya macam tu. Aku Sampai lah tinggal kan kau buat aku macam tu sampai Kau jangan tinggal. tau. Kau jangan berjauhan sebab aku Syafi for life tau. Sorry. Aku Syafi for life tau. Kau jangan duduk. Nanti kalau tunggang Syafi tak dapat apa pun. Tapi aku dapat benefit. Aku selalu dapat tunggang Sofi dengan Syami tak pernah biom tak tinggi. Benefit kat aku tau. Boleh aku okey. Korang pun bi tinggi ke tak ada? Cakap macam meludah lah dia ni. Alah Ali aku kan. Kau berkira kat ni. Tak, Ali Syami okey. Tak ada. Kenapa ni? Kau salah tak nak jaga muka dong kau ni. Tak profesional pun kau. Tak profesional kau. Aku keluar daripada kroni ni. Keluar. Aku keluar daripada Setiap kroni bilik ni. kau. Bukan keluar. Setiap bilik kau masuk. Kau tak ada pun. Kau sabar jap. Aku tunjuk je benda yang kau tak patut tengok. Kau jangan sini. Tolong lah. Yang Aku mana sekarang kandang? ni urusan Aslah ni. Bukan urusan Syafi punya urusan. Okay, sorry. Kau nak gaduh. Sekarang ni beritahu aku cara aku nak hindari daripada Aslah. Asal kau nak elak pada Aslah? Aku tak nak Aslah berpartner. tu bagus lah. Aku tak nak berpartner. Aslah bagus. Cantik pula. Apa je tak ada kat dia? Dia kan boleh ni. Dia boleh apa buatkan kawan-kawan banyak sikit. Tak nak. Bukanlah sekarang pun bukan kau banyak tapi Lagu banyak ikut anda. Boleh Tak nak. lawan, boleh lawan, boleh lawan Ali Irfan. Tapi aku tak boleh lawan view Syafi lagi. Tak ada. Itu M good. apa hal nak ada tu? Korang tak habis sebut 1M dia yang selain 100 bawah 100 tak nak sebut pula. Hello KL tak ada yang bawah tu Atas 100 ya Syafi. Ya 100 pun tunggu seminggu. Ya dah janji 100. Okey alhamdulillah Allah bagi. Betul kau memang tak boleh bantu aku lah. Kau masih pilih pot slay berbanding kroni. Betul ni Sofi? Betul Tak apa lah. Okey macam ni. Sofi sayang kanda. Sofi tak sayang kawan. Sofi sayang kanda. Sebab kanda pun selalu ada dengan Sofi. Macam mana Sofi selalu ada dengan kanda, macam itulah kanda selalu ada dengan Sofi. Dulu ada orang edit pasal kita kan. Tak apalah biar je dia. Lepas tu tiba-tiba ada orang ter-repost. Pada sakit. Lebih ada orang tu repost. Biar aku macam bila aku nak repost kan, apa ada dia repost tu tak malu ke? Bukan support each other. Ya, betul. Saya berjaya je. Betul. Lepas ni pun Syami akan berjaya. Mesti view tinggi lepas Mesti ni. view tinggi. Sofi Sofi pun harap Sofi tinggi lagi daripada dia lah. Oh tak mungkin orang itu. Mana kau jangan berlagak rezeki tu kat Tuhan. Yelah. Kau bukan Tuhan. Kau Aku banyak memang kau ni bukan Tuhan pendosa. tapi aku confident dengan dia aku. Kau pendosa. Tahu. Aku pun pendosa. Kau pendosa, aku pendosa, semua pendosa. Ya. Sekarang ni Syami, aku nak bagi kau tahu cara-cara aku nak hindari pada Aslah sekarang. Kau bagi dia tu sebab Syami takkan boleh. Dia tak boleh berjauhan dengan perempuan macam ni. Dia boleh nak minta tips kat dia. Saya nak jauh daripada Aslah. Supaya Aslah jauh daripada aku.
Jangan pandang Sofi, aku suruh fikir. Bukanlah aku tengah fikir ni. Oh, ya ke? Jangan pandang Sofi ke? Tak, dia memang kena fikir pandang Sofi. Cepat. Macam mana kau nak berjuang dengan Aslah Abi pandang sini Abi. Lu macam dia biasa kau ni. kau tanya Sofi lu. Macam mana? Abi pandang sini. Aku ram. Apa? Guru memang selalu sebut. Sebab Kenapa cakap macam tu? apa cara untuk jauh daripada Aslah? Kalau jauh daripada Aslah akan mendatangkan kerugian yang banyak dekat kandang. Tak ada bantu ada ni kau. Okey, macam ni lah, okey lah. Aslah sorry Sofi tak support Popslip untuk konten kandang ni Untuk konten kandang ni Sofi terpaksa sebab Sofi tak boleh nak pilih sama ada Popslip ataupun kandang. Untuk konten kandang Sofi memilih kandang lah. So ni okey. Untuk menjauhi daripada perempuan yang macam Aslah ni, kau memang ludah je dia. Zina, bagi tahu. Ludah. Ludah betul. Ludah dia betul. Ludah betul. Betul Ludah betul. dia. Lepas tu cakap yang aku tak nak kau memang sakit. Perempuan ni selalu Hina dia, hina. Perempuan selalu sakiti dengan kata-kata lelaki. Sebab Hina. kata-kata lelaki ni setajam pisau. Patutlah Sofi banyak terasa dengan Syamil. Kalau macam aku sana hanya kalau kau nak jauh dengan Aslah. Kau buka je konten ni EI team fight boxing. Kau suruh dia tengok Kaganda lawan Harry. Mesti dia benci dengan kau. Mesti dia benci, mesti dia dah move on dengan kau. Mak kau serius sangat time tu. Nampak mulut Syami je kau tunjuk macam tu Kanda. Okey. Dia lah gigi jongang. Gigi aku jongang sekarang. Mana tengok Kanda? Tengok Syamil cakap muka sikit dia tengok aku. Oh tak, dah tengok gigi Kanda sebab dia kena pakai pagar. Kau ada bulu mata belah kanan jatuh. Selalunya Rasanya ada orang rindu. I miss you. Ikut. Siapa? I miss you. Siapa ni? Seorang kot. Siapa? Tak tahu adalah. Orang Kau faham kau? Kau tak nak tu sangat Orang dia baju hitam main ni faham kau? Tak ada. Tak ada. Dia pun ada bulu mata jatuh sebab aku harap banyak bulu mata jatuh sebab aku rindu dia banyak. Kanda suka apa? Sebut saya sekali. Saya bukan tak nak pandang Aslah. Kau fahamkan saya sendiri saya tak suka berpartner dengan orang betul-betul yang orang panggil di tengah naik. Saya kurang sikit. Bukan saya tak nak, tapi untuk diri saya kurang sikit. Saya suka yang nothing. Saya suka yang orang panggil tengah ada problem, tengah ada masalah, tengah mungkin susah. Untuk apa? Sebab Aslah ni dia lebih kurang saya. Kemungkinan saya cakap kemungkinan Aslah dulu. Sebab saya tak tahu Aslah kalau nak ikutkan diguna dengan Mak Han jadi yang ni menjadi maksud dia tengah ada dekat atas sekarang ni. When dia bersama saya kat atas bersama atas, kau faham lah bila lama kat atas. Sebab tu saya hindarkan benda tu. Sebab saya suka better saya ambil orang-orang yang macam dia bawah sikit daripada saya supaya dia boleh jadi. For example, saya boleh cakap Una pun bukan totally pertolongan daripada saya. Kalau ikutkan cuma usaha tu dia. Cuma yang apa yang saya ada adalah dari segi abang yang kakak yang support saya. Bila saya beli Una pada awal tu, dan orang nampak Una, dan Una pun bila dapat apa yang saya ada ni, dia dapat konsisten daripada konten dia. Itu yang saya nak. When saya dengan Aslah, saya rasa karakter saya dengan dia berbeza sangat. Saya rasa tak sesuai sangat dengan dia. Tolonglah kau komen betul. Dan saya betul-betul maaf kalau kau masih nak tengok saya dengan Aslah. Saya harap benda tu tak tercapai. Sebab apa? Malam ni konten di partnership. Keputusan di partnership pun saya dah tahu. Kau tengok sendiri aku qualified. Saya dengan siapa? The new mission is coming. The new drama in making. Cuba kau partner baru saya. Bye kau. Assalamualaikum.